Ia senja menghiasi negara. Zaman gemilang megah di sanubari. Sejarah mendidik Geometrical. Saya Izati, pembawa bicara hari ini. Pada tadi sebagai pembuka bicara sebelum saya menguraikan tentang pembenahan yang akan saya sampaikan, iaitu berkaitan dengan perkembangan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia dan ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Baiklah, jadi sebelum saya beralih kepada slide pembetahan saya terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada para penonton kita pada hari ini, iaitu saudara Aina dan juga saudari Akira. Baiklah, saudara Aina, saya ingin bertanya, mengapa pentingnya kita belajar sejarah sejak berada di zaman sekolah rendah lagi? Pada pandangan saya, sejarah ini penting kerana dapat membantu murid mengenal asal usul negara, menghargai perjuangan tokoh terdahulu dan menanam semangat cinta akan tanah air sejak kecil. Ia juga membentuk jati diri, nilai patriotik dan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara. Bagi saudari Akira pula, pada penanggungan saya pula, kerana melalui sejarah ini, murid dapat memahami akar bangsa, menghargai perjuangan generasi terdahulu dan membina rasa bangga terhadap negara sendiri. Sejarah membantu kita mengenal siapa kita, dari mana kita datang dan ke mana arah kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, baik. Berdasarkan pandangan saudari Aina dan juga saudara Akira sebentar tadi, dapat saya rumuskan bahawa sejarah ini penting kerana kita bukan sahaja mengetahui tentang peristiwa, malah dapat menghayati semangat-semangat federalisme yang perlu dipupuk dalam diri kita sebagai warga negara Malaysia. Baiklah, kita beralih kepada set pertanyaan kita, iaitu perkembangan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia dan ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Ini merupakan isi kandungan yang akan saya jelaskan, iaitu pengenalan matlamat perkembangan kurikulum sejarah di Malaysia, rasional ataupun keperluan perubahan dan perkembangan kurikulum sejarah di Malaysia, cabaran serta strategi mengatasi cabaran kurikulum sejarah pada masa kini, elemen inovasi 3R dan juga 3E dalam menghasilkan pembelajaran bermakna dan seterusnya ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Ini merupakan maklumat diri saya. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Apa itu kurikulum sejarah sekolah rendah? Kurikulum sejarah sekolah rendah ialah rancangan pembelajaran yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memperkenalkan asas pengetahuan sejarah negara kita kepada murid-murid. Kurikulum sejarah ini dilaksanakan berasaskan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan PSSR semakan selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAP 21. Baiklah, kita beralih kepada matlamat kurikulum sejarah sekolah rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat utama kurikulum sejarah sekolah rendah ini yang pertama ialah melahirkan warga negara yang berpengetahuan, bersemangat patriotik dan beridentiti nasional. Ini bermaksud murid bukan sahaja mengingat fakta tetapi mampu menghayati erti-erti perjuangan bangsa serta menghayati nilai kemerdekaan dan perpaduan. Yang kedua, matlamatnya adalah untuk membentuk generasi muda yang menghargai sejarah, menghormati tokoh serta mempertahankan kedaulatan negara air. Contoh apabila murid mempelajari kisah perjuangan tokoh-tokoh seperti Tok Janggut daripada Kelantan, mereka bukan sahaja tahu siapa tokoh tersebut tetapi memahami nilai keberanian dan keutuhan untuk mempertahankan maruah bangsa. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memahami kesinambungan masa lalu, masa kini dan masa depan untuk membina arah tuju kehidupan dan negara. Hal ini penting bagi murid-murid sentiasa dapat menghargai jasa-jasa tokoh pada masa lalu dan mereka menghormati warisan atau peninggalan yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh pada masa lalu dan mereka menghayati budaya yang membentuk identiti negara kita pada masa ini. Sebagai contoh, apabila mereka mempelajari sejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963, murid dapat melihat bagaimana kerjasama antara negeri-negeri juga mampu membentuk kestabilan negara pada hari ini. Akhir sekali, matlamat kurikulum ini juga menyokong falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FDP, itu bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi intelek, emosi, rohani, jasmani dan sebagainya. Maka pelajaran sejarah bukan hanya berkaitan fakta tetapi tetap pembentukan
perkembangan kurikulum sejarah di Malaysia. Perjalanan kurikulum sejarah di Malaysia menunjukkan evolusi panjang dan signifikan seiring dengan perubahan sistem pendidikan negara. Bermula pada tahun 1956, laporan Razak diperkenalkan. Laporan Razak ini merupakan titik mula kepada dasar pendidikan kebangsaan negara kita. Laporan ini menekankan kepentingan sukatan pembelajaran yang seragam termasuklah mata pelajaran tawarikh iaitu sejarah bagi membina perpaduan dan identiti bangsa. Pada masa itu, Malaysia baru sahaja menunjukkan kemerdekaan iaitu pada tahun 1957. Jadi, sejarah digunakan sebagai alat untuk memperpadukan rakyat berbagai kaum. Sebagai contoh, kisah perjuangan kisah perjalanan digunakan untuk membentuk semangat cinta akan negara dan kebersamaan rakyat. Seterusnya, laporan Rahman Talib di 1960 diwujudkan. Laporan ini memperkukuhkan laporan Razak seterusnya dimasukkan ke dalam Akta Pendidikan 1961. Fokus ini ialah memastikan pendidikan dapat membentuk warga negara yang bersatu padu, berdisiplin dan juga berakhlak mulia. Kerana sejarah bagi ini bukan sahaja untuk memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami nilai moral dan juga tanggungjawab sosial. Pada tahun 1983 wujudnya KPSR dan Alam dan Manusia, di mana dalam kurikulum pada sekolah rendah KPSR, sejarah diintegrasikan ke dalam subjek Alam dan Manusia. Pendekatan ini dilaksanakan untuk murid-murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5, 6 dengan tujuan memberikan pendidikan awal tentang dunia alam sekitar termasuklah unsur sejarah, geografi dan juga sains sosial. Namun, kelemahan pendekatan inilah kandungan sejarah tidak diajar secara mendalam. Oleh itu, timbul keperluan untuk mengembalikan sejarah sebagai satu disiplin yang baru. Pada tahun 1984, adanya KPSR sebagai dan juga kajian tempatan. Bagi mengatasi kelemahan tersebut, diperkenalkan pula subjek kajian tempatan bagi menggantikan alam dan manusia. Melalui subjek ini, murid didedahkan kepada sejarah dan juga warisan tempatan. Sebagai contoh, mereka belajar tentang sejarah tempat tinggal mereka sendiri, tokoh masyarakat setempat dan perubahan kawasan dari semasa ke semasa. Maksudnya, ia melibatkan perubahan yang berlaku di sekeliling kehidupan mereka. Pendekatan ini juga menjadikan sejarah ini lebih dekat dengan kehidupan murid, sekaligus memupuk rasa bangga terhadap identiti sendiri. Pada tahun 2011, wujudnya KPSR iaitu pengenalan kepada KSSR. Tahun 2011 menandakan transformasi besar dalam dunia pendidikan dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah dan KSSR. Kurikulum ini berasaskan standard ilmiah dan juga standard pembelajaran serta mengintegrasikan kemahiran berfikir STDK. Matlamat ini adalah membentuk murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan juga berakhlak mulia. Sejarah kemudian diberi perhatian sebagai alat untuk membina nilai-nilai mulia dan semangat patriotisme. Pada tahun 2014 adanya transformasi sejarah dan pada tahun 2017 adanya KSSR disemakan iaitu KPS dan KPI. Perubahan paling utara berlaku apabila sejarah dijadikan masa pelajaran kelas wajib bagi murid-murid tahap 2. Ini menandakan pengiktirafan rasmi terhadap kepentingan sejarah dalam membentuk identiti nasional. Pendekatan pelajaran juga berubah daripada hafalan kepada penguasaan kemahiran berfikiran sejarah KPS dan kemahiran berfikiran studi KPI. Kini, murid digalakkan untuk menganalisis, menilai dan membuat refleksi terhadap subjek sejarah, bukan sekadar menghafal fakta. Contohnya, murid bukan sahaja diminta menyalurkan peristiwa kemerdekaan, tetapi menjelaskan mengapa kemerdekaan ini penting dan bagaimana ia mempengaruhi hidup rakyat. Kesimpulannya, perkembangan kurikulum sejarah mencerminkan peristiwa berterusan KPM dalam menjadikan sejarah sebagai medium untuk membina generasi yang berjiwa bangsa dan fikiran global. Baiklah, ini secara lebih lanjut. Okey, kita pergi pula kepada rasional ataupun keperluan perubahan dan perkembangan kurikulum sejarah di Malaysia. Baiklah, yang pertama sekali, perubahan kurikulum di sejarah ini tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi ia berpunca daripada pelbagai faktor utama.
belajar sendiri. Maksudnya mereka sekadar hafal untuk lulus peperiksaan semata-mata. Jadi pada tahun 2011 muncullah DSSR di mana Bina Murni dan pengajaran berasaskan kehidupan sebenar diperkenalkan. Maksudnya mereka belajar tentang warisan kampung mereka belajar tentang benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan mereka di sekeliling. Maksudnya berkait dengan kehidupan mereka. Pada tahun 2017 dipilih adanya KSSR semakan iaitu sejarah sebagai pengalaman pembelajaran berbunyi dan berasaskan nilai. Jadi kita dapat lihat rasional ataupun keperluan berbagai kurikulum ini disebabkan faktor yang pertama sekali pendekatan lama terlalu berpusatkan peperiksaan iaitu pada tahun sebelum 2011 sebelum DSSR ini diwujudkan. Jadi seperti saya katakan tadi, murid belajar untuk lulus, bukannya untuk faham. Jadi, DSSR ini memperkenalkan pendekatan berasaskan nilai dan kehidupan sebenar. Yang kedua, DSSR 2011 juga menekankan pengalaman pembelajaran holistik. Maksudnya, murid belajar melalui aktiviti, projek, refleksi supaya mereka memahami maksud di sebalik peristiwa sejarah. Pada tahun 2017, KSSR semakan juga memperkuat penguasaan pemikiran berfikir. Murid digalakkan untuk mengkaji sumber sejarah, menilai kesahihan maklumat dan membentuk pandangan sendiri. Contohnya, apabila murid ni membicarakan isu penjajahan, mereka bukan sekadar tahu siapa penjajah, tetapi menilai bagaimana kejadian pada zaman dulu memberi kesan terhadap politik, ekonomi dan budaya di negara. Baik, kita pergi pula kepada cabaran kurikulum sejarah pada masa ini. Cabaran kurikulum sejarah pada masa ini dapat kita lihat yang pertama adalah cabaran globalisasi dan media digital. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita telah mengalami transformasi. Maksudnya, murid-murid zaman sekarang ini mudah terdedah kepada kemahiran digital, mudah terdedah kepada isu semasa melalui media sosial. Jadi, yang pertama melibatkan cabaran globalisasi dan media digital. Murid kini lebih terdedah kepada maklumat di media sosial yang kadang-kadangnya tidak sahih. Ini boleh menirukan fakta sejarah sebenar. Contohnya kita dapat lihat di Instagram ada orang post tentang Malaysia ini merdeka pada tahun 1958. Tapi pada hakikatnya Malaysia merdeka pada tahun masa saya tanya Melayu merdeka pada tahun 1957. Yang kedua adalah kurangnya minat murid terhadap subjek sejarah. Ramai yang menganggap sejarah membosankan terlalu banyak hafalan dan juga tarikh. Seperti biasa, subjek sejarah ni memang tidak terlepas daripada banyak nota-nota, banyak tarikh-tarikh penting, banyak tempat-tempat peristiwa penting, tokoh-tokoh penting. Jadi, sejarah ni murid-murid anggap bosan kerana mereka hanya tahu hafal. Tapi sebenarnya sejarah ini boleh diperkembangkan lagi sebagai satu subjek yang menarik melalui aktiviti yang menarik. Yang ketiga adalah pengaruh masa dan juga beban kurikulum. Ini melibatkan cikgu di mana guru-guru perlu mengimbangi antara karangan kurikulum yang banyak dan masa PDP yang tepat. Contohnya, seorang guru perlu mengajar 5 kelas berkaitan dengan subjek sejarah dalam tempoh seminggu. Jadi ini akan membebankan guru dengan karangan di SKP yang banyak dan juga mereka perlu melakukan pentaksiran. Jadi pentaksiran tersebut turut membebankan guru kerana murid-murid nak lihat perkembangan diri mereka melalui makan pentaksiran tersebut. Jadi yang keempat adalah pelbagai tahap kemampuan murid, di mana ada murid yang cepat faham, ada murid yang memerlukan pendekatan berbeza, maksudnya dia suka untuk fokus, suka untuk faham subjek sejarah tersebut. Jadi untuk mengatasi cabaran kurikulum sejarah pada masa ini, adanya strategi yang saya fokuskan untuk mengatasi cabaran kurikulum sejarah pada masa ini. Yang pertama, pendekatan PDP berasaskan teori dan juga projek. Lagi, murid-murid ni kurang minat pada sejarah kerana sejarah ni hanya hafal fakta, hanya hafal nota. Jadi, guru ni boleh buat pelibatan PDP berasaskan projek seperti buat drama ke, buat video pendek ataupun quiz. Contohnya, guru boleh latih murid untuk buat sketsa berkaitan kemerdekaan demokrasi. Jadi, buat latih lebih berfokus dan interaktif, artinya aktif kelas
classroom ni merupakan salah satu keadaan yang digunakan untuk menarik minat murid supaya murid saling membantu antara satu sama lain. Yang ketiga adalah teknologi sebagai alat pembelajaran kreatif. Maksudnya kita guna teknologi nilai saja kesatuan kita. Maksudnya bukan kita terima sahaja maklumat di internet. Maksudnya kita nilai maklumat tu betul atau salah. Dan terakhir ialah pendiferensiasian PPP, iaitu kaedah budak campuran. Pada model kompetensi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Jadi model kompetensi pembelajaran bermakna saya fokuskan kepada tiga, iaitu menangani 3R dan 3P. Bagian pertama ialah menangani, yang pertama ialah critical thinking. Critical thinking ni maksudnya murid ini berfikir secara mendalam, bukannya sahaja menghafal nota semata-mata. Yang kedua ialah creative thinking, pemikiran kreatif, di mana murid ini cipta cara baharu untuk faham sejarah. Maksudnya bukan hafal nota semata-mata, boleh juga guna terlindak ke, lakonan ke untuk dia faham sejarah. Yang ketiga ialah communication, itu komunikasi. Murid ini berkongsi pendapat dengan murid-murid lain untuk mereka lebih faham sejarah itu dan dapat adaptasikan maklumat dalam sejarah itu dengan lebih terkesan. Yang keempat ialah collaboration. Collaboration ini maksudnya bekerjasama dalam kumpulan, saling berkongsi idea dan pendapat. Yang kelima ialah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Murid sedar tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia. Bila mereka sedar tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia, mereka kena faham mereka kena hayati maksud semangat kapitalisme, hayati satu tokoh yang berjuangkan kemerdekaan negara kita. Yang adalah karakter, sosial dan juga nilai. Di mana karakter ni, murid ni perlu membina sosial dan nilai-nilai murni yang penting supaya mereka dapat menghasilkan pembelajaran bermakna. Seterusnya, bagi elemen 3E iaitu engagement, enhancement dan empowerment. Engagement ni maksudnya murid terlibat aktif dalam aktiviti yang diadakan dalam kelas. Contohnya, bagi lakonan aktiviti kemerdekaan dalam kelas, mereka terlibat secara langsung, bukannya hanya duduk di guru. Mereka melibatkan diri secara aktif dalam kelas. Yang kedua adalah enhancement. Enhancement ni pengetahuan diperluas melalui aktiviti dua bilik darjah. Maksudnya, guru boleh bawa murid-murid pergi ke dua bilik darjah. Maksudnya pergi ke museum, pergi ke tapak arkeologi untuk mereka belajar dan juga faham sumber sejarah dengan lebih berkesan. Dan yang ketiga adalah empowerment. Empowerment maksud murid ni diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri dalam pembelajaran. Dan juga elemen 3R iaitu relevance, rigor dan juga relativity. Bagi relevance maksudnya isi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sedang. Maksudnya berkait dengan kehidupan sekeliling murid. Contohnya bagi kampung raja. Contohnya kalau murid-murid tu tinggal di kampung raja, mereka tahu desa ukiran hari ni ada memberi nilai sejarah terhadap kampung mereka. Yang kedua adalah rigor, iaitu ketelitian dan juga cabaran akademik. Dan yang ketiga adalah relationship, iaitu hubungan sosial yang positif antara guru dan murid. Maksudnya saling berinteraksi antara guru dan murid untuk bertanyakan soalan, berikan pandangan dan lain-lain. Semua elemen ini membantu menjadikan pembelajaran sejarah lebih menarik, berkesan dan bermakna. Kalau kita pergi pula pada ciri-ciri guru sejarah berkesan. Jadi, ciri-ciri guru sejarah berkesan saya pengadaptasian elemen NRC 3R dan 3P dalam menjadikan diri sebagai guru sejarah yang berkesan. Yang pertama ialah berpengetahuan dan pemikiran kritis. Berpengetahuan dan pemikiran kritis dalam ciri-ciri guru sejarah berkesan iaitu berpengetahuan dan pemikiran kritis. Adanya elemen yang diterapkan iaitu elemen transisi, kritikal dan kritik. 3R iaitu elemen berita. Guru ni perlu menguasai kesekian sejarah. Maksudnya perlu faham sejarah ni lebih mendalam, perlu faham peristiwa sejarah lebih mendalam. Peristiwa sejarah kena tahu zaman politik, zaman politik, zaman politik, zaman logam secara lebih mendalam bagi merancang aktiviti yang berkesan dan mencabar minat murid itu rigor. Hal ini bagi melatih murid untuk berfikir secara kreatif dan juga kritikal, bukan sekadar hafal fakta semata-mata.
Dan yang kedua ialah communicator dan facilitator yang berpesan. Ini elemen 6C yang ditekankan iaitu communication, dan elemen 3R iaitu relationship. Di mana guru ni perlu sampaikan isi sejarah yang jelas dan menarik. Bukan ni guna nota je sepanjang sesi pembelajaran. Pasti dia boleh guna menunjang dan sebagainya. Hal ini bagi mewujudkan hubungan positif dengan murid. Berkaitan dengan elemen relationship, maksudnya murid dan guru boleh saling berinteraksi, saling bertanyakan soalan, saling bertanyakan pendapat dan sebagainya. Hal ini bagi menggalakkan soal jawab dan berkongsian idea. Hal ini sekaligus dapat melatih murid untuk berfikir secara kritis dan berkreatif. Guru perlu bijak berkomunikasi dan mencipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Murid akan lebih berminat jika guru menggunakan gaya pembelajaran yang bertenaga dan interaktif. Contohnya menggunakan soalan reflektif ataupun permainan kuis sejarah. Yang ketiga adalah menggalakkan kolaborasi dan melibatkan aktif. Elemen 6C yang ditekankan adalah collaboration dan juga elemen 3 itu adalah engagement. Mana guru ni boleh merancang aktiviti kumpulan seperti aktiviti projek ataupun debat. Bukannya hafal nota semata, murid juga perlu melalui aktiviti kumpulan seperti projek atau debat. Hal ini dapat melibatkan murid, melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti, iaitu menyebabkan konsep engagement. Jadi guru ni perlu menghargai semangat semua murid, maksudnya semangat semua murid ni daripada sudut mereka melibatkan diri secara aktif dalam projek lakonan atau sebagainya. Baiklah, guru sejarah berkesan akan memberi ruang kepada murid untuk bekerjasama, berbicara dan berkongsi pandangan. Sebagai contoh aktiviti seperti debat, adakah penjajahan membawa kebaikan ataupun keburukan, dapat merangsang pemikiran kritikal murid. Dan yang seterusnya ialah menggalakkan semangat patriotisme dan juga nilai murid. Di mana guru dapat kaitkan sejarah yang dibuat seharian murid, iaitu berkaitan berkonsepkan relevance. Guru perlu tekankan mengenai keberanian, nilai kejujuran dan semangat cintakan negara dalam diri murid. Hal ini bagi membina jati diri dan identiti kebangsaan dalam diri murid-murid. Guru kena sentiasa mengaitkan sejarah dengan nilai-nilai kehidupan seperti keberanian, kesyukuran dan juga perpaduan. Murid ini perlu faham bahawa sejarah bukan sekadar kisah yang lampau, tetapi asas kepada pembinaan jati diri bangsa. Seterusnya ialah memberi kuasa dan peluang kepada murid. Mana guru perlu beri murid ruang untuk pilih aktiviti ataupun topik projek yang ingin mereka laksanakan. Hal ini bagi menggalakkan murid-murid untuk lebih aktif dan juga berminat dan bagi menilai dan baiki hasil kerja mereka. Jadikan murid ini sebagai ejen aktif pembelajaran, iaitu empowerment. Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk pilih target projek mereka. Apabila murid diberi kuasa untuk buat pilihan, mereka lebih bersemangat dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Dan seterusnya ialah kreatif dan inovatif dalam PDP, di mana guru ni perlu menggunakan aktiviti yang menarik seperti video, permainan, komputer. Hal ini bagi mewujudkan PDP lebih kontekstual dan juga menyeronokkan kepada murid-murid. Ya, guru ni perlu menjadikan sejarah hidup dalam bilik belajar. Jadi guru perlu sentiasa bereksperimen dengan pendekatan baru selaras dengan teknologi semasa seperti video, dokumentasi mini, realiti maya, VR ataupun lawatan layar ke tempat sejarah. Ini menjadikan sejarah bukan sahaja difahami tetapi dihayati dan juga dirasai. Baiklah, yang terakhir ialah implikasi. Yang pertama sekali, implikasi kesan daripada pelaksanaan kurikulum sejarah di Malaysia yang berasaskan nilai, kemahiran dan juga pemikiran kritikal. Yang pertama ialah meningkatkan minat belajar sejarah, membangunkan pemikiran kritikal dan kritis, membentuk nilai kebangsaan dan juga semangat patriotisme, meningkatkan kemahiran sosial dan kolaborasi, dan yang terakhir membina identiti dan diri. Jadi, kesan daripada pelaksanaan kurikulum menjadikan murid-murid lebih cilik sejarah dan mampu menghargai perjuangan bangsa. Guru juga perlu lebih kreatif dan juga reflektif dalam PDP bagi mewujudkan murid yang lebih bersatu padu, berilmu dan juga berakhlak. Bagi penutup, kurikulum sejarah sekolah rendah bukan sekadar menyampaikan fakta tentang masa lalu, tetapi menjadi landasan membina jati diri dan semangat kebangsaan dalam kalangan generasi muda. Melalui pelaksanaan kurikulum yang berasaskan nilai, kemahiran abad ke-21
membantu dan pendekatan berikutnya, murid bukan sahaja mengetahui sejarah, tetapi menghayati erti perjuangan dan menghayati erti kemerdekaan. Sebagai bakal guru sejarah, saya berhasrat untuk menjadi pendidik yang mampu menghidupkan sejarah di hati murid, menjadikan setiap pengajaran suatu pengalaman bermakna yang membentuk pemikiran kritikal, nilai murni dan rasa cinta terhadap tanah air. Diharapkan kurikulum ini terus diterkasa agar melahirkan generasi yang berilmu, berjiwa bangsa dan berdaya saing global. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.